Guru haruslah sentiasa meningkatkan diri dari segi akademik, kemahiran dan juga dari segi kecekapan pedagogi itu sendiri. Kita harus memanfaatkan pelajar dan juga fraternity pendidikan itu sendiri dengan kekal relevan. Jadi, apabila kita pandang ke belakang 10-20 tahun kemudian, kita dapati yang kita sebenarnya menyumbang dan membangunkan diri kita sebagai seorang pelajar sepanjang hayat. Salam sejahtera guru-guru sekalian. Tahniah, dan ini merupakan ucapan ringkas dari saya. Dalam kita melayari dunia perguruan dan pendidikan ini, ingat rasa. R-A-S-E. R. Rasa empati ini penting agar anak murid kita rasa dihargai. Kedua ialah adaptasi. Adaptasi itu penting dalam pengajaran agar ia sesuai dengan keperluan anak didik kita. Dan S ialah sokongan. Kita tidak berjalan sendiri. Carilah sokongan agar kita dapat terus bertahan. Dan yang terakhir, yang paling penting, amanah. Inilah jiwa kita dan inilah yang memandu kita. Jadi, teruskan melangkah dengan ikhlas. Terima kasih. Bye.